Berikut adalah ringkasan kandungan berita penuh berdasarkan konteks tersebut. Tajuk utama, Stop War, Pull Back Now, Trump under fire from his own officials on Iran war. 1. Tekanan daripada pegawai dalaman. Laporan tersebut menyatakan bahawa beberapa pegawai kanan dan penasihat dalam pentadbiran Trump mula menyuarakan kebimbangan mengenai penglibatan ketenteraan yang berpanjangan dengan Iran. Terdapat laporan mengenai perbalahan dalaman di mana sesetengah pihak mendesak Trump untuk segera menghentikan serangan dan melakukan pengunduran bagi mengelakkan peperangan skala penuh yang lebih buruk. 2. Lonjakan harga minyak global. Faktor utama yang mendorong pertimbangan untuk keluar daripada konflik ini adalah kenaikan mendadak harga minyak. Ketegangan di Selat Hormuz telah menyebabkan pasaran minyak global tidak stabil, mencetuskan kemarahan pengundi di Amerika Syarikat yang terpaksa berhadapan dengan kenaikan harga petrol. Penganalisis berpendapat Trump bimbang impak ekonomi ini akan menjejaskan populariti politiknya. 3. Ketakutan terhadap reaksi penyokong MAGA. Terdapat petikan menarik dalam imej tersebut iaitu Trump adalah Isus via MAGA. Ini merujuk kepada kebimbangan penasihat beliau bahawa penyokong tegar Trump mungkin berpecah pandangan. Sebahagian mahukan tindakan keras terhadap Iran, manakala sebahagian lagi mahu Trump menunaikan janji untuk membawa pulang tentera dan menghentikan peperangan tanpa akhir. 4. Status konflik terkini. Laporan itu diterbitkan susulan beberapa siri serangan peluru berpandu antara Iran, Israel, dan AS. Walaupun sebelum ini Trump mengeluarkan kenyataan keras, beliau kini dilihat sedang mencari jalan keluar atau exit strategi melalui rundingan diplomatik untuk menenangkan keadaan pasaran global dan kestabilan domestik. Kesimpulan berita. Berita ini menggambarkan Trump sedang berada dalam dilema antara meneruskan tekanan ketenteraan atau berundur demi menyelamatkan ekonomi dan mengekalkan sokongan politik menjelang agenda-agenda besar pentadbirannya. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غبرة ما عم بشوف شيء.